Assalamualaikum dan hai semua. Kembali lagi kita dalam siaran channel YouTube Travel Family anda, The Selak World. Okey, kali ini kami akan bawa anda jalan-jalan untuk menikmati pemandangan antara yang tercantik dan tersejuk di Malaysia, iaitu di Teboh Sungai Palas, Cameron Highland. Sambil-sambil berjalan di sini, kita menghirup secawan teh antara menu yang terkenal di sini. Jom, apa lagi? Saksikan video kali ini sampai habis. Jangan skip, jangan lupa share, subscribe, like dan tekan loceng supaya anda tak terlepas vlog-vlog kami selepas ini. Assalamualaikum. Jadi untuk sampai ke Teboh Plantation Sungai Palas Cameron Highland ni, so anda ada banyak cara, antaranya naik kenderaan sendiri ataupun sewa kenderaan yang disediakan oleh penyewa-penyewa kenderaan 4x4. Itu anda boleh cari di TikTok dan sebagainya, ada banyak sebab jalan nak sampai ke Teboh ni sebenarnya sangat curam, tebing-tebing dia, dan jalan dia kecil, so sangat kalau waktu weekend jalan-jalan dia sibuk, memang agak sebenarnya memang bahayalah. Tapi itu semua kat situ, dekat jalan nak sampai dekat situ akan ada juga yang pengawal yang jaga jalan jugalah. Dan tapi apa-apa pun, untuk sampai ke sini terutamanya kalau cuaca tak cantik, memang kena berhati-hati, memandu perlahan, kena tengok betul-betul jalan kiri dan kanan, depan, belakang, semua kena check betul-betul. Sebab bila anda bawa kereta tu, anda jumpa kereta berlawanan arah dekat dengan simpang ataupun selekoh yang sempit, dekat situ akan ada konflik sikit. Jadi apa-apa pun memandu dengan berhati-hati. Okey, kita tak nak kita punya percutian bertukar menjadi tragedi pula kan. So apa-apa pun stay safe. Okay guys, sekarang dekat nampak apa sini? Teboh Palas. Tak nampak apa. Tak nampak apa sangat, kabus. Kebuci. Okey, sekarang ni kita tengah jalan nak kaki. Selepas kita park kereta, kita jalan kaki. Dia ada lalu apa jalan kaki. So boleh nampak kat sini ramai orang sebab waktu ni musim cuti hujung tahun. Sejuk pula tu, jadi memang ramai lah orang dari segala pelosok Malaysia, Sabah, Sarawak sampai utara, selatan, ya, orang luar negara pun ada, orang putih pun ada kat sini. Walaupun tempat dia orang pun dah sejuk, tapi pemandangan kat sini mungkin lain lah daripada tempat dia orang pun nak alami sendiri macam mana pemandangan dan suasana sendiri di Teboh Plantation Cameron Highland ni. Okay, so kita boleh lepas sampai ke atas ni, nak kena beratur pula. Memang untuk kita order makan, memang ramai orang lah waktu ni. So kita beratur, tunggu giliran. Tapi tak lama juga, sebab dia di restoran ni memang laju juga. Menu dia pun antara yang saya order teh tarik dia lah. Memang bila kena teh tarik dekat kawasan sejuk, dengan suasana di ladang teh tu sendiri, memang dia punya feel tu memang tak dapat digambarkan lah. Dan dia punya feel tu kita seronok lah kan, nak bawa family jalan-jalan. Selain tu isteri dan anak saya order nasi lemak
hijau. Saya pun tak tahu kenapa dia hijau. Take And photo. then okay, Take photo. saya rasa dia pun okey, sedap. Okay, lepas makan kita sekejap lagi kita tinjau-tinjau Gambar saya. Okay, so sekarang ni kita dah lepas makan, semua dah siap. Kita pergi ke satu kawasan kat depan tu, deck kawasan deck yang kita boleh nampak daripada view deck ni daripada atas dengan suasana yang sejuk. Lepas tu pemandangan ladang teh yang sangat-sangat memukau pemandangan dia. Cuma yang select sikit sebab ramai orang lah kan. Bila ramai orang ni kita tak boleh lama-lama sangat kat sini. So kita pun lepas ambil gambar, video sikit, and then kita pun bergerak lah ke tempat lain sebab Cameron Highland ni tak boleh, ada timing dia. Ada timing dia untuk supaya kita tak terperangkap dalam jam. Okay, nanti kita akan share kan jadual kalau nak pergi ke Cameron Highland, perjalanan daripada satu tempat ke satu tempat lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. See ya.